Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat kembali ke channel saya, My Family Channel. Kali ini saya camping bawa dengan adik ipar lah, dengan adik ipar dan family dia orang. Sebab anak buah tak pernah merasa camping, jadi kita orang bawa dia lah. Saya dan isteri bawa dia orang camping di sini. Okey, ni yang first perubahannya nampak sekarang. Nampak inilah jalan ni. Jalan tar ni dia dari jalan utama. Dia masuk dari jalan utama sampai ke dalam. So mana campsite yang depan tu apa di Limau pun ada tar juga. So ni sampai ke dalam lah. Dia sampai ke pagar ni je. Dia sampai ke pagar apa? Pagar Rock Lemon. Ni dah selesai. Ni. Tar sampai sini je. So lepas tu kerikil balik. Ni macam biasa samalah dia punya banner. Lampu pun sampai ke sini. Lagi satu yang saya perasan mungkin nampak macam terang pula sekarang. Mungkin pihak campsite ada tambah lampu lah bagi terang. Sini pun ada macam ada toilet ni. Mungkin CEO dia tambah lagi sebab sini semalam sebab area sini ada orang camping. Tapi sebab sini rasa tak banyak ni, mungkin dalam dua tapak lah, 2 ke 3 tapak tu kemah ni. Okay, kita jalan-jalan lagi. Kerja maintenance. Membersih kawasan, sabit rumput. Okey, ni lagi satu ada perubahan dan kat sini. Kat sini dah ada tapak campsite. Sebelum ni kat sini clear je. Dia belum apa macam bertanah, sekarang dah ada 3 tapak. Besar juga tapak dia ni. Memang luas. Ni ada penambahan lah. Oh, betul. Adam. Ni tapak ramai orang balik dah. Kita jalan. Tengok-tengok ke atas. Ini tapak semi wild. Rasa macam dah bertambah tapak dia ni. Hari tu masuk bulan 5, tak banyak lagi. Kita jalan tu. Atas pun ada. Banyak kat atas. Ada tandas lagi kat atas. Sebenarnya pun dah nampak diorang bersihkan ni kat sini masa bulan 5 hari tu. Kat bahagian atas ni agak macam bersemak. Okay, agak bersemak dia punya tempat dia ni, tengok dah bersih.
dah kemas. Tapi masa bulan 5 tu saya sampai sini je tapak dia. Tanda 4 ni sampai sini. Ni tengok dah ada sampai ke atas. Dia punya tapak ni, atas tu ada tandas lagi tu. So yang tapak baru dah ni kat atas ni. So nak ada orang camping, kita jalan, kita tengok. Sini tapak dia bertingkat. Di sini tak ada bumbung, tapak bertingkat. Kita naik atas. Jalan-jalan. Kereta boleh masuk. Ada laluan untuk kenderaan. Ini untuk laluan kenderaan. Ini tapak 13. Ini tapak redup bawah pokok sawit. Tandas ada 2 pintu je sini. Oh, itu paling atas. Oh, bukan, itu bukan kemah, itu tempat kerja. Inilah pengakhirannya. Ini tapak sampai sini sampai 16. Last sekali tapak 16. Kita tengok pemandangan. Ini tapak. Tapak 16. Tapak paling tinggi kat sini. Ini agak besar ni, bentuk persegi sama ni. Ada 16 tapak atas ni. Pun ada lampu. Lampu dia keliling. Ya. So malam-malam sini pun tak gelap lah. Sebab memang terang. Ni pun ada lampu. Ini tapak 15. Start dari tapak 15 ni. Sebab atas tu tadi tapak 16. Ni 15. Tapak 15. Tandas ada 2. So tak payah turun ke bawah lah kalau nak dekat tandas. Ni 14. Tapi tapak atas ni macam tak berapa besar. Macam tapak ni kecil rasa untuk saiz kemah sederhana. Boleh lah tapak 13 ni. Dia jauh ke atas. Ini jalan. Ini ada dalam 16 tapak ke atas. Oh. Tapi sini suasana ni memang cantik lah, bunyi air apa? Bunyi sungai. Dan tapak dia lagi tinggi, tebing agak tinggi. Jadi saya tak perlu risau sangat lah untuk apa? Air ke apa. Air jernih, ini cantik. Memang jernih. Ini tapak dia semi-wide, tapak sawit. Semua tapak ada lampu terang.
Rasanya pihak campsite dia dah tambah lampu ni sebab rasanya macam masa bulan 5 saya pergi tu macam tak berapa terang, tapi sekarang tengok betul terang betul. Jadi tak risau lah. Tapak bawah sawit ni memang tak ada flashlight Tapak bawah sawit ni memang tak ada flashlight sebab pokok sawit ni pokok masih, orang kata masih ada pemilik dia, tuannya selalu datang untuk apa, tebang-tebang cantas dahan-dahan sawit ni. Jadi tu diorang tak pasang flashlight. Tandas kat atas ni 4 campur atas tadi ada 6 tandas lah. So tak payah berebut. Memang cukup lah tandas. Alright, kali ni saya yang rumah camping bawa pakai Planet S. Dia yang bestnya camping dekat Rock Lemon ni lah. Kereta parking sebelah tapak. Keretanya parking sebelah tapak. Jadi tak perlu wagon, angkat pun senang. Nak simpan barang pun senang, nak kemas barang pun senang. So ini Planet S. Hari ni saya pakai, minggu ni saya pakai Planet S. Kali ni camping. Sebab dia ada bedroom. Setting sampul-sampul je. Macam ni je setting. Sebab ni sekarang Planet S dia dah ada pintu ni. Dia dah ada apa, pintu bagi dua ni. So saya pakai, kita lagi senang nak keluar masuk lah. Nampak cantik sikit, kemas. Cuma kali saya bahagian atas ni saya tak pasang, punya rain cover saya tak pasang. Saya jumpa pasang rain cover dekat bahagian bedroom je. Dekat dia punya Planet saya tak pasang. Dan lagi satu saya pakai kemah Willy Shell. Kemah ni pun dah lama tak guna ni, dah lama tak pakai Willy Shell ni. So ini dia, dah lama tak pasang. Masih steady lagi. Cantik lagi dia punya apa ni, semua cantik lagi. Silver coating semua elok lagi. Mantap lagi lah. Tunggu makanan aja boleh rekod. Assalamualaikum. Tak ada Pak, itu siang tadi Pak Long dah buat dah. Yang masuk pemandi tu Pak Long dah buat video. Yang kau berkendan dalam sungai tu Pak Long dah masuk video. Tinggal nak edit je nanti. Kau balik rumah baru Pak Long dah upload dalam tu. Kau cari channel Pak Long, kau tengok. Ada tak? Tengok kat dalam tu. Kenapa pahalang ni? Lepas tu Kenapa kepuha ada dah besar? Nasib lah. Aduh. Nasib lah kan. Pak Long dah ambil komandi tu dah berapa banyak lubang video Pak Long ambil tadi kat atas tu. lepas tu pakai seluar nampak botol. Dengan telur saja Telur ada lapar balik. Siapa? Ini boleh makan dengan Ini yang kuat makan ni. Ini yang kuat makan ni. Itu dia. Aduh. Ni telur dengan tom yam telur. Ni orang kuat makan. mangkuk.
Payung. Aduh, dia Oh, ni mi telur. Kita pernah nampak. Ini mi sanggul. Kan? Pak Luk, tengok shot dia. Tak, dah tutup. Tadi tengah record. Tadi rekod masa tu, ni dah tutup. Tadi yang kuat makan tadi. Rekod. Jom kita tengok suasana malam. Kita tengok suasana malam Tunggu mama. di Loch Lomond Campsite. Tepi tapak baru, tapak kat atas tengok suasana. So kita jalan-jalan. Dah pun tadi dah balik. Yang kat sini jadi dah balik. Oh, ni. Dua ni. Dia sewa rumah. Kita tengok suasana Macam orang baru. malam. Ui. Cantik lah. Salah kemarin. Bintang. Mana ni bintang? Banyak lampu lilap, lampu tom yam. Ini tapak baru. Dia buka 3 tapak. Dua dom maksudnya. Bedroom dengan bedroom. Jauh dah. Dia jalan ke tapak semi-wall ni, lampu tak ada. Itulah. Dia sibuk nak ikut. Ada orang tu. Kata kita tengok tapak dia pun terang, ada lampu. Apa sana? Tapak dia terang. Ni tadi ada camper sini tadi dah balik kat sini ni. Tak pasti ada camper lagi ke tak. Dia lah bang. Oh, ni tutup ni tak menyala. Dia lah. Mungkin sebab sini tak ada camper, dia tak pasang lampu. Oh, dekat semi-wall dah tak ada campers. Dia lah. Dah tak ada orang. Tapi terang juga. Terang juga sebab dia berlampu.
So tapak pun memang private lah. Dia memang private. Lagi satu bunyi sungai dia, orang kata lagi best lah. Dia punya suasana. Alright. Ramai orang dah balik dah. Apa? Lampu-lampu tu. Dia sebab tak ada orang tu, dia tutup lampu tu. Tapi sekarang pagar semua ada. Kita tengok pagar sempadan semua ada lampu lit lap. Lampu tom yam tu. Tengok. Ni siap pagar keliling, pagar keliling tapak campsite semua ada lampu lit lap ni. So ya, CEO dia dah upgrade sikit lah pencahayaan dia. Ni tapak ni pun besar ni, boleh masuk dua ni. Dua kemah boleh masuk. Black dog. Black dog dome campur dengan bedroom. Dua sekali masuk. Ini tapak lama lah. Ni kawasan tapak lama memang terang benderang. Ni tapak lama. Tapak 5 ni macam kecil sikit. Di depan jalan tengok apa lampu-lampu ada. Dia ramai kampus dah balik dah. Tinggal berapa kerat je. Ramai lagi. Ni semua tapak-tapak. Ni tapak yang flat, dia rendah sikit. Dia dengan tebing semua agak rendah. Ni tu ada pangkin terang benderang. Assalamualaikum. Okey, sekarang on the way balik dari Rock Lemon. So kita buat feedback sikit lah. Sebenarnya tak banyak benda sebab ni kali kedua. Tak ada benda sangat saya nak bagi feedback lah. Cuma ada sedikit yang saya nampak, ada sedikit pembaruan lah, penambahbaikan dekat campsite tu. Ada penambahbaikan sikit. Kalau sebelum ni masa pergi bulan 5 hari tu, jalan dari jalan besar tu dia start sekejap je. Sekarang yang terbaru ni dia tanya sampai ke pintu masuk pagar Rock Lemon lah. So dah jalan betar lah. Sebelum ni dia Batu Kerikil. Yang kedua, kalau kita rasanya penambahbaikan pada bilik air lah, kalau tak silap saya, sebab tengok rasa macam dia ada upgrade sikit dia punya pipe air tu. Dia tambah pump jadi, dan airnya pun lagi kuat daripada sebelum ni rasanya kalau tak silap saya. So ada penambahbaikan pada sistem
piping untuk bilik air dan sinki lah. Itu yang penambahbaikan yang saya nampak. Yang ketiga pencahayaan. Sebelum ni rasanya macam tak banyak rasa lampu dia. Sekarang saya malam tadi saya jalan-jalan tengok dia punya pencahayaan tu lebih banyak lah, lagi tegang daripada sebelum ni lah. Sebelum ni dia agak tak banyak sangat lampu-lampu dia. Yang terbaru ni lampunya sampai ke tapak yang baru tu juga, sampai ke tapak di bawah sawit tu. Semalam saya ada lalu, sampai ke situ lah dia punya tapak untuk lampu dia. Dan dia punya tapak kemah pun bertambah. Dia tapak kemah bertambah. Di tengah-tengah tu ada lagi 3 tapak besar. Di antara tapak yang lama dengan tapak sawit, tengah-tengah tu ada lagi 3 tapak besar. Dan rasanya dekat pagar pun ada lagi 2 atau 3 tapak rasanya pihak CEO buat, dengan ada toilet juga kat situ. So setiap tapak tu memang berdekatan dengan toilet lah. Jadi campus tak perlu jalan jauh. So dekat-dekat. Rasanya tu je lah kot. Tak banyak benda sebab ini yang kali kedua. Itu yang nampak, yang penambahbaikan yang saya perasan lah. Selebihnya yang lainnya semua sama. Okey, itu je. Jumpa lagi, InsyaAllah bulan depan jumpa lagi dekat Kenabut Adventure Camp pula. InsyaAllah jumpa lagi bulan depan. Okey, Assalamualaikum.